Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, saya ingin bertanya kepada pendapat anda, tuan-tuan dan puan-puan. Mahathir adalah arkitek perpecahan kaum. Anda setujukah dengan pernyataan itu? Benarkah Mahathir telah menjadi secara sedar atau tidak sedar sepanjang beliau memerintah negara ini sebagai Perdana Menteri paling lama dalam sejarah? Mahathir adalah arkitek perpecahan kaum. Kalau anda setuju, komen kenapa. Kalau tidak setuju, komen kenapa. Tapi tuan-tuan dan perempuan, setiap kali kita bincang pasal masalah kaum yang tak habis-habis dekat Malaysia ni, jangan lupa siapa arkiteknya. Betulkah Mahathir? Ada orang kata Parti PAS lah, ada orang kata UMNO lah, ada orang ni, macam-macam lah. Tapi ada orang kata Mahathir. Betul? Saya pun tak pasti. Tinggalkan komen anda. Orang selalu nampak dia sebagai pembangun KLCC. Sampai orang kenal Malaysia. KLCC, Putrajaya. Tapi di sebalik bangunan tinggi itu, dialah yang telah membina tembok paling tebal. Betul? Ada orang kata dialah yang membina tembok perpecahan antara kaum. Saya pun kurang pasti. Tapi ya atau tidak terpulang kepada persepsi sendiri. Tapi bagi saya, untuk nak lihat dia sebagai seorang yang cukup hebat hanya kerana KLCC, hanya kerana Putrajaya, hanya kerana kereta Proton, hanya kerana Litar Sepang, itu memang tugas seorang Perdana Menteri. Itu memang seorang tugas Perdana Menteri. Itu kerja. Itu kerja dia. Zaman 70-an, Mahathir tulis The Malay Dilemma. Buku tu penuh dengan retorik kononnya Melayu lemah, perlu dilindungi, perlu diberi keistimewaan. Dari situlah lahir dasar-dasar yang kononnya untuk bantu bangsa Melayu. Tapi siapa yang kenyang? Kroni. Siapa yang makin bergantung? Itu komen daripada orang yang bagi komen. Orang Melayu disuap dengan mentaliti yang takut. Betul? Saya tidak juga setuju sangat. Takut hilang hak, takut tak mampu bersaing, orang bukan Melayu pula makin jauh hati. Politik jadi senjata perkauman, bukan penyatuan. Dan Mahathir pandai memainkan isu pula setiap kali dia tersepit. Yang ini saya nampak agak benar. Di mana perkauman itu dijadikan sebagai senjata politik. Sampai sekarang kita nampak. Sampai sekarang. Ya. Hari ini kita lihat hasilnya. Negara kita masih terbelenggu oleh politik kaum. Sedangkan negara-negara lain seperti Singapura dah ke depan. Kita pula masih bergaduh pasal siapa lebih tuan, siapa lebih pendatang, semua itu tuan-tuan. Ini asal dari siapa sebenarnya? Kalau betul Mahathir ini seorang negarawan, dia sepatutnya sudah berjaya untuk menyatukan rakyat. Tapi legasi sebenarnya apa? Ada orang kata legasi sebenarnya membahagi, memecah dan memperalat. Dan ada orang kata itulah wajah paling gelap Mahathir untuk generasi muda yang sudah nampak jelas pada hari ini. Itu semua pendapat manusia. Masing-masing ada persepsi, bagaimana pula dengan persepsi anda, bagaimana dengan pendapat anda pula. Saya ingin kongsikan kebaikan kepada semua manusia yang sedang melawan penyakit 3 serangkai kencing manis, darah tinggi, kolesterol, bawasir, mata, telinga, usus, otak, apa sajalah. Masalah kelamin, masalah perempuan, masalah lelaki, apa saja. Ini satu produk saintis, nama dia Transofecta. Ini produk saintis ya, tuan-tuan dan perempuan. Ini bukan produk yang anda boleh jumpa di tepi jalan harga 20, 30, 60 ringgit, bukan. Yang ini produk saintis. Yang ini produk saintis, ini bukan ubat. Ini adalah Transofecta. Boleh meningkatkan sehingga 437% kekuatan imun badan.
Bagi Anda yang sedang berikhtiar, ini saya rekomen. Anda boleh WhatsApp nombor ini. Jangan telefon sebab dia tidak sambut. Dia hanya WhatsApp dulu, okey? Kamu WhatsApp, dia jawab. Yang ini pakar perunding cara bagaimana untuk sihat. Jangan telefon, okey? WhatsApp dia akan jawab. Transfer factor diterima oleh KKM, dia bentuk halal, tidak masalah. Ini halal, boleh dimakan oleh semua. Okey? So, untuk yang sedang berikhtiar, dipersilahkan. Okey, jadi hasilnya hari ini, politik negara kita masih terbelenggu. Yang ini tidak dapat dinafikan. Politik negara kita terlalu terbelenggu oleh politik kaum. Harap-harap nanti saya sangat berharap supaya politik perkauman begini tidak menyusup ke Sabah. Biarlah di Sabah ini harmoni. Biarlah di Sabah ini cukup harmoni. Orang Melayu sekarang ini sudah tahu mereka bukan lagi kaum yang boleh dipakai, diperalatkan dengan mudah untuk jadi senjata politik. Saya ada ramai kawan Melayu yang baik-baik. Mereka sedar bahawa Melayu dulu dan Melayu sekarang dah tak sama. Sekarang orang Melayu sudah ramai yang kaya raya. Sudah ramai yang kaya raya, sudah ramai yang pandai, sudah ramai yang berjaya. Jadi kalau mau sentiasa mau peralatkan kononnya Melayu ini, Melayu itu, Melayu ini, Melayu perlu dilindungi semua apa semua itu. Saya fikir ya memang perlu dilindungi kerana dalam perlembagaan. Tetapi kalau perlu dilindungi kerana lemah, kerana tak ada duit, kerana miskin, itu dah tak betul. Saya tak setuju sangat. Sangat tidak setuju. Sangat-sangat tidak setuju kerana ini akan menghasilkan orang Melayu yang disuap dengan mentaliti penakut, mentaliti takut. Sentiasa takut saja, takut miskin, takut ini, takut itu, takut. Semua dia takut. Jadi, saya fikir itu perlu untuk dihentikan segera supaya orang Melayu tidak lagi tersepit oleh fikiran takut. Semua takut. Ini hasil daripada siapa? Tak tahulah, dari hasil dari siapa lah. Coba tanya. Coba tanya diri sendiri hasil daripada siapa. Okey, jadi sebelum saya tutup ulasan kali ini untuk penggayaan rambut saya. Ini Gatsby Tough Spike. Ini memang sangat padu, geng. Ini memang sangat padu. Bila pakai ini, satu hari lah rambut kamu itu bencacak. Kalau kasih cacak lah, sangat tahan lasak. Angin kuatkah, apa kuatkah, ini wax. Dia tetap kemaslah sehari. Ini dalam bentuk wax. So Gatsby ada di link yang saya bagi. Kemudian ini Sakveto. Sakveto ini dalam bentuk pomade juga, tapi yang ini nampak wet lah, nampak basah, nampak segar. Okey, so ini pun saya suka pakai juga Sakveto. Okey. Bentuk dia begini. Dan yang terakhir, yang paling kuat saya pernah pakai ini, Gatsby Styling Pomade Supreme Whole. Okey. Ini coklat, warna coklat. Ni gambar dia. Gatsby Styling Pomade. Lepas itu kamera ini pun tak bagus. Ini Supreme Whole. Okey. So ketiga-tiga ini ada saya letak di link. Jangan lupa untuk beli. Sekarang ada promosi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.